Okey, sekarang ni kita ada dekat Goko Terrace. Tu. Kita dekat sini. Nak naik ni. Macam tobogan. Tapi bukan tobogan. Naik, jom. Tengok tiket dia berapa ringgit. Okey, jom. Main sini, cepat. Tiket tadi 1,000 untuk adult dewasa. Lepas tu 500 untuk kanak-kanak. Okey, daripada atas ni tadi sampai dekat atas ni, tadi Abang Tebu naik ni Abang Tebu naik ni. Lepas tu ada yang kalau gayak naik ni, dia boleh naik yang kereta api tu. Okey, so yang ni nampak tu kan. Kalau tengok daripada atas ni, view dia masya-Allah. Dia panggil apa? Summit Park, Rainbow Line Summit Park. Jadi yang ni kita naik daripada sini ya. Ada chairlift naik. Lepas tu vending machine. Ni budak-budak yang dahaga vending machine. Ni budak-budak dahaga. Dia beli air yang koncang, lepas tu dia jadi jelly. Lepas tu daripada sini kita akan tour masuk sini. Uish, besar ni. Cafe apa semua. Isuki ni. Dia ada information house dekat sana. Okey, jom kita tengok view dekat sini. Daripada bawah ni pun nanti kita turun ke bawah. Okey, tengok ni. Cantik kan? Tu dia. Jadi toilet sebelah kanan. Okey, lepas tu jadi kalau tempat ni dijaga. Dia jaga tempat ni. Tu. Ui, masya-Allah. Nampak tu? Angin kuat angin. Angin sangat kuat. Tu. Tengok daripada atas tu. View sangat cantik. Ni. Mak dengan ayah. Mak dengan ayah ni. Ni. Tengok tu. Okey. Tengok ni kita kat sini. Naik. Okey. Tengok dekat atas ni. Okey, kita tour dekat atas ni. View dia tak jaga ni. Ada ikan gapi geng. Ada ikan gapi geng. Ada fish, Amsyah. Ada puyuh. Okey, tengok lagi. Tadi view side sebelah sana. Ni view side sebelah sini. Masya-Allah. Okey. Sangat cantik. Ni bahaya budak-budak kena jaga ni. Rantai ni kena jaga. Sebab sebelah sana dia rantai sahaja. Kena tengok. Abang kena tengok sana. Okey, kita naik. Okey. Okey, so ni Wakasa. Wakasa. Okey, Wakasa Terrace. Okey, ni dia tak bagi untuk turun dekat bawah. Okey, dekat sini. Kita main kat sini sudahlah. Nampak. Okey, ni. Wah, masya-Allah. Ni. Mysterious Lake Mikata Goko. Nampak ni. Mikata Lake. Ni you are here sini. Ni nampak ni daripada sini. Okey, ni nampak tu. Masya-Allah. Di sini. Ya Allah Akbar. Okey, gang tengok ni, alhamdulillah. Cantik view, sangat cantik. Angin pun sejuk. Angin pun cuaca sekarang ni dalam 7-8 darjah Celsius. 7-8 darjah Celsius. Dah macam biasa dah macam ni. Okey, nampak tu view. Sangat cantik tu. Kat atas ni lah. Okey.
Jom kita pergi dekat tu pula. Turun tangga dah. Turun ke tangga. Tu senang cerita. Ni. Macam mana? Tengok ni. La ilaha. Allah Allah Allah. Hey. Hey. Papa nak tengok ada apa kat bawah ni. Okey, kat bawah ni apa ni? Kat bawah ni dia ada apa, kita travel, kita akan pergi. Kita pergi semualah. Alang-alang tu kita pergi semua. Oh, naik. Macam ada pokok teh kat sini tu. Oh, dia punya ni. Okey. Ni macam pokok-pokok teh dekat sini tu ha. Okey ni. Ni dia punya taman lah. Orang yang suka keindahan alam, dia boleh lah dekat sini. Ni dekat sini ada tempat-tempat minum. Tempat-tempat minum air. Okey. Dia atas ni lah. Tak ada apa yang best-best pun kat sini. Okey, jom. Dia orang nak masuk kedai ni. Matcha. Ya. Yeah. Matcha. Okey nak makan sangat ni berhenti. Okey. Kongsilah. Sabar ambil ni. Ni. Sabar. Yay. Ni dekat sini pula. Ui. Laut biru hijau. Oh, situ hijau. Biru. Yang tu alun angin Angin. Okey geng. So ni tadi sebelah sana kita dah selesai. Lepas tu kita akan pergi dekat sebelah sini pula. Sebelah sana ada yang satu kaunter information. Okey, yang ni. Okey, kita tengok. Kita boleh tengok daripada sini. Ni kat sini daripada yang naik ni lah. Nampak tu. Ni naik daripada sini. Nampak tu. Ui, mantap. Cantik. View sangat cantik nampak tu. Okey, ni dekat sini pula. Ni information apa ni? Ni last lah. Hujung sana ke hujung sini. Ni nampak ni. Ui. Masya Allah. Okey. Mihama. Okey, Mihama. Okey, kita tengok apa yang ada dekat sini pula. Sama lah. Nampak. Okey, so dah habis. Dah habis ni sakura. Ni. Bunga sakura geng. Mantap cantik. Maka berakhirlah di sini. Okey. So next destinasi pula ya.